Kalau macam ni kan, mak mertua lalu belakang pun babai lah, tak nampak. Assalamualaikum dah, hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozette TV. Hari ni Rozette nak buat asam pedas rebus ikan kembung style utara. Ni ikan kembungnya. Asam pedas ni tak ada tumis-tumis, kita rebus saja. Sebab tu nama dia asam pedas rebus ikan kembung. Okey, jom kita start. Apa-apa pun siang dulu, biar ada sisik sikit. Lepas tu isi perut. Okay. Kita nak rendam dengan asam jawa. Nak buang dia punya rasa hanyir. Rozette suka masak macam ni. Kalau tak basuh dengan asam jawa ke limau ke, Rozette rasa dia hanyir. Okey, biarkan dulu. Rozette nak bilas bersih dah. Yang ada telur tu Rozette tinggal. Tak buang dia telur. Alhamdulillah. Jom sahabat, Rozette kenalkan bahan-bahan untuk buat asam pedas rebus. Untuk bahan ni semua kita akan kisar. Ada cili kering, kunyit hidup, bawang merah, belacan. Bahan pelengkap ada daun kesum, bendi, asam keping dengan serai. Ini ikannya lah, ikan kembung. Mula-mula sekali Rozette nak kisar dulu ni. Asam pedas rebus ni dia macam asam rebus, tapi kalau asam rebus tak pakai cili kering. Okey, kita kisar. Cili kering, bawang merah, kunyit hidup, belacan, air secukupnya. Okey, cun. Rozette nak ketuk serai. Lepas tu bendi ni sahabat buang bahagian hujung ni. Boleh comel sikit. Okey, dah. Dah start boleh masak. Mudah je. Ini bahan kita kisar, masukkan. Bismillah. Terus tambah air untuk kuah. Lebihkan je. Letak serai, asam keping. Kalau warna dia terlalu merah, letak sikit serbuk kunyit. Okay. Macam ni. Kita biarkan mendidih dulu, bagi cili masak. Nak bagi cepat mendidih, kita nak pasang api besar. Bismillah. Tunggu lagi. Bau dia wangi sebab letak serai. Tengok. Okey. Cili dah masak. Terus masukkan ni ikan yang dah basuh bersih. Bismillah. Rozette terus letak bendi dengan daun kesum. Inilah paling senang masakkan ni. Lagi banyak lagi sedap. Masukkan dengan garam. Lepas tu bagi dia mendidih, tunggu ikan masak.
Walaupun dia cair tapi sedap tau. Sebab dia ada rasa pedas-pedas, ada rasa masam. Lepas tu bila hirup kuah tu segar. Alhamdulillah, asam pedas rebus siap, sedia untuk dihidangkan. Zat slowkan sekejap, tarik kayu. Sedia untuk dimakan, asam pedas rebus style utara. Hari ni kita makan dengan tetamu iaitu Aisyah yang comel letting. Aisyah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Untuk Aisyah dulu. Seekor ke Aisyah ke sebelah? Tak mau, tak makan. Tak makan, nak kuah je? Nak lebih. Lebih. Cukup? Cukup. Okey. Uyuh, tak sabar. Tak sabar Okey. Tempoyak sikit. Lepas tu dengan sambal belacan. Saya suka tempoyak. Ambil juga tempoyak. Okey, jemput makan sahabat. Mak dia nak tempoyak. Aisyah makan timun tak? Okey. Kena makan dengan sambal belacan ke sambal tempoyak untuk resepi ni. Ni sambal ikan. Lepas tu macam ni. Dia buat makan. Kalau macam ni mak betul lalu belakang pun babai lah. Tak nampak lajunya Aisyah. Aisyah suka ke? Aisyah, Aisyah komen. Pedas. Lagi Masam. Okey. Manis. Manis lagi? Manis ikan. Manis kan. Ya, lepas tu apa? Okey tak Aisyah? Sesuai selera Aisyah? Duk angkat ni ya? Nak nasi. Nak apa? Nasi. Nak nasi. Okey boleh? Tolong. Aisyah nak banyak mana? Beritahu. Entah. Weh, nambah. Nak kuah. Lagi? Aisyah kau dapat kuah yang ni pun dah okey dah. Dia tak nak makan ikan. Kena selera dia. Kita nak makan ni je. Terung. Berpeluh. Dengan selera. Saya nak apa? Timun. Ni mak ada timun satu. Nak tak nak? Lajunya Aisyah. Aisyah suka ke? Nah. Okay sahabat, nak tambah lagi ke? Tengah lah. Okay sahabat, Alhamdulillah sampai saja video Rozak. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ni, jangan lupa share, like dan subscribe. Assalamualaikum, kita jumpa dalam video.